Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat baginda serta seluruh umat Islam. Pada hari ini saya akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting, iaitu peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam bidang sosial, khususnya dalam menangani isu buli. Kenapa tajuk ini penting? Kerana masalah buli semakin membimbangkan. Menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2022, terdapat lebih daripada 4,000 kes buli dilaporkan di sekolah. Malah, laporan WHO tahun 2020 menyatakan bahawa 1 daripada 3 pelajar di seluruh dunia pernah mengalami buli. Ini menunjukkan buli bukan masalah kecil tetapi isu global yang memberi kesan kepada fizikal, emosi dan sosial mangsa. Justeru, kita sebagai Muslim perlu melihat semula panduan utama kehidupan kita, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah untuk mencari penyelesaian. Dalam perkongsian pada hari ini, saya akan menghuraikan maksud buli, bentuk-bentuknya, panduan daripada Al-Quran dan Al-Sunnah, peranan masyarakat serta cadangan penyelesaian praktikal, insya-Allah. Sebelum kita mengupas panduan Islam, marilah kita fahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan buli. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, buli ditakrifkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti, menguasai atau menindas orang lain yang dianggap lebih lemah. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pula mendefinisikan buli sebagai tingkah laku agresif yang disengajakan, dilakukan secara berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kuasa antara pembuli dengan mangsa. Buli ini boleh berlaku dengan pelbagai bentuk. Antaranya ialah buli fizikal, iaitu perbuatan menumbuk, menendang, menolak atau merosakkan harta benda orang lain. Seterusnya ialah buli verbal, iaitu buli melalui kata-kata seperti ejekan, panggilan nama buruk atau makian. Kemudian, terdapat buli sosial, iaitu tindakan mengasingkan seseorang daripada kumpulan, menyebarkan fitnah atau menjatuhkan maruah individu di hadapan orang ramai. Bentuk terakhir ialah buli cyber yang dilakukan melalui media sosial, contohnya dengan menulis komen hina, menyebarkan gambar yang memalukan atau menghantarkan mesej berbentuk ugutan. Kesan daripada perbuatan buli ini sangat mendalam. Mangsa bukan sahaja boleh mengalami trauma, tetapi juga tekanan emosi, kemurungan, kehilangan keyakinan diri serta penurunan prestasi akademik. Malah, ada juga kes di mana mangsa mengambil tindakan drastik sehingga sanggup mencederakan diri sendiri. Jelaslah bahawa buli merupakan isu sosial yang amat serius dan perlu ditangani segera. Di sinilah peranan Al-Quran dan Al-Sunnah hadir sebagai panduan yang jelas untuk kita mencari penyelesaian. Al-Quran bukan sahaja kitab suci untuk dibaca, tetapi ia adalah panduan hidup yang lengkap bagi setiap Muslim. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka." Ayat ini amat jelas. Allah Subhanahu Wa Taala melarang umat Islam daripada mengejek dan memperendahkan orang lain. Sedangkan perbuatan mengejek, menghina dan menjatuhkan maruah orang lain, inilah yang menjadi asas kepada budaya buli. Seterusnya, dalam ayat 12 surah yang sama, Allah menegah kita daripada mengumpat dan mencari kesalahan orang lain. Allah mengabarkan perbuatan itu seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Gambaran ini sangat jijik, sekaligus menunjukkan betapa besar dosa perbuatan tersebut.
Bukankah kita seumpama perbuatan buli yang merosakkan maruah dan harga diri orang lain? Selain itu, dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini mengingatkan kita bahawa umat Islam adalah satu keluarga. Jika benar kita bersaudara, bagaimana mungkin kita sanggup menyakiti atau membuli antara satu sama lain? Justeru, Al-Quran mendidik kita supaya menghormati, melindungi dan menyayangi sesama manusia. Buli jelas sekali bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Aplikasi praktikalnya juga sangat jelas. Di sekolah, para pelajar hendaklah mengamalkan budaya saling hormat antara satu sama lain supaya suasana pembelajaran lebih harmoni. Di universiti pula, boleh diwujudkan program sokongan rakan sebaya yang berasaskan ukhuwahnya Islamiah untuk membina semangat tolong-menolong. Di media sosial, setiap individu perlu membiasakan diri menyebarkan kata-kata baik dan bermanfaat. Bukannya ejekan atau hinaan. Dengan cara ini, ajaran Al-Quran bukan sekadar dibaca, tetapi benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan seharian untuk mencegah budaya buli. Selain Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW juga sangat jelas melarang sebarang perbuatan yang menyakiti orang lain. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim adalah orang yang orang lain selamat daripada lidahnya dan tangannya. Hadis ini amat tepat. Segala kata-kata yang menyakitkan hati seperti ejekan dan makian, semuanya termasuk dalam perbuatan buli. Begitu juga dengan perbuatan fizikal seperti menolak atau memukul. Seorang Muslim sejati tidak akan melakukan perkara-perkara tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini mengajar kita tentang nilai empati. Jika kita tidak suka apabila orang lain mengejek atau menyakiti kita, maka jangan sekali-kali kita melakukan perkara yang sama terhadap orang lain. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan akhlak yang terbaik. Baginda menyantuni semua orang, sama ada sahabat, anak-anak kecil, orang tua, bahkan orang yang bukan Islam. Baginda tidak pernah meninggikan suara tanpa sebab, apatah lagi menyakiti orang lain. Aplikasi praktikal yang boleh dihayati dalam kehidupan seharian ialah seperti berikut. Bagi pelajar, sentiasalah membantu rakan yang lemah dan jangan sesekali mengejek dan merendahkan mereka. Bagi masyarakat, jadilah hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai slogan utama dalam kempen anti-buli supaya mesejnya lebih berkesan. Manakala di media sosial, amalkan prinsip saring sebelum sharing, iaitu jangan menyebarkan fitnah, kata-kata kasar atau apa-apa perkara yang boleh menjatuhkan maruah orang lain. Maka jelaslah sunnah Rasulullah SAW mengajar kita akhlak mulia, menolak budaya buli dan memupuk masyarakat yang berkasih sayang. Sekarang, mari kita lihat peranan setiap pihak dalam menangani isu buli. Bagi individu, setiap orang mestilah mengawal emosi dan menghormati orang lain. Jangan sekali-kali menjadi pembuli dan pada masa yang sama jangan juga berdiam diri sekiranya melihat kejadian buli berlaku. Bagi ibu bapa, tanggungjawab utama mereka ialah mendidik anak-anak dengan nilai Islam sejak kecil, menanamkan sifat empati serta membentuk akhlak yang mulia agar anak membesar dengan jiwa penyayang dan tidak cenderung melakukan penindasan. Bagi guru dan sekolah,
tugas guru bukan sekadar mengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk peribadi murid. Sekolah pula perlu mewujudkan suasana yang selamat, harmonis dan penuh dengan kasih sayang supaya pelajar merasa dilindungi. Bagi masyarakat, jangan sesekali berdiam diri. Kita mesti mengamalkan prinsip amar makruf nahi munkar. Jika ternampak kes buli, tegurlah dengan penuh hikmah atau laporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan agar tindakan segera dapat diambil. Dari sudut analisis trend semasa, pada hari ini buli bukan sahaja berlaku secara fizikal tetapi juga secara cyber. Perkembangan ini menunjukkan bahawa masyarakat perlu lebih peka kerana dengan adanya media sosial, perbuatan buli boleh berlaku pada bila-bila masa, siang atau malam tanpa henti. Inilah sebabnya Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi panduan kekal yang sentiasa relevan untuk menangkis masalah moden ini. Maka jelaslah menangani buli adalah tanggungjawab bersama. Ia bukan hanya dipikul oleh pihak sekolah atau mangsa semata-mata, tetapi merupakan kewajipan seluruh anggota masyarakat. Antara cadangan penyelesaian yang berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah ialah dengan melaksanakan program satu hari, satu kesedaran. Program ini boleh dijalankan setiap pagi di sekolah dengan cara guru atau pelajar memperdengarkan satu ayat Al-Quran atau sebuah hadis ringkas yang berkaitan akhlak. Dengan langkah ini, minda pelajar sentiasa diingatkan bahawa Islam menekankan nilai kasih sayang, hormat menghormati dan larangan menyakiti orang lain. Jika amalan ini dilakukan secara konsisten, ia akan menjadi budaya yang mengakar dalam jiwa generasi muda. Selain itu, ukhuwah Islamiyah juga perlu diperkukuhkan melalui pelbagai aktiviti seperti bekerja secara berkumpulan, usrah, program motivasi dan kem akhlak. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga membina semangat tolong-menolong, empati dan kerjasama. Apabila ukhuwah kuat, budaya buli dapat dikurangkan kerana pelajar akan lebih menghargai sahabat mereka sebagai sebahagian daripada keluarga besar umat Islam. Di samping itu, budaya amar makruf nahi munkar hendaklah diterapkan dalam kehidupan seharian. Pelajar dan masyarakat perlu berlatih supaya berani menegur kesalahan dengan penuh hikmah apabila ternampak berlakunya kejadian buli. Teguran yang baik bukan bermaksud memarahi atau memalukan pelaku, sebaliknya menasihati dengan kata-kata yang lembut agar hati mereka terbuka untuk berubah. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan contoh terbaik dalam menegur dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Akhir sekali, dalam era digital masa kini, media sosial Islamik perlu digiatkan sebagai medium pencegahan buli. Misalnya, kempen anti-buli boleh diwujudkan menggunakan slogan yang diambil daripada ayat Al-Quran dan hadis. Apabila mesej Islam disampaikan melalui bahasa yang dekat dengan anak muda, seperti video pendek, poster kreatif atau slogan ringkas, ia akan lebih mudah difahami dan dihayati. Media sosial bukan sahaja alat hiburan, tetapi boleh dijadikan medan dakwah untuk menyebarkan mesej kebaikan. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, jelaslah bahawa nilai-nilai Islam tidak hanya tinggal sebagai teori yang dibaca dalam kitab, tetapi benar-benar dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Apabila Al-Quran dan Al-Sunnah dijadikan panduan, budaya buli dapat ditangani dan masyarakat akan terbina atas dasar kasih sayang, hormat menghormati serta ukhuwah yang kukuh.
Sebagai penutup kepada perkongsian saya pada hari ini, marilah kita renung kembali perkara-perkara yang telah kita bincangkan bersama. Isu buli bukanlah perkara kecil atau remeh. Ia adalah penyakit sosial yang memberi kesan besar bukan sahaja kepada mangsa tetapi juga kepada masyarakat dan negara. Mangsa buli sering membawa luka yang dalam, bukan sahaja pada jasad tetapi juga pada jiwa dan emosi mereka. Ada yang kehilangan keyakinan diri, ada yang menanggung trauma sepanjang hayat, malah ada yang sanggup menamatkan nyawa mereka sendiri akibat tekanan yang tidak tertanggung. Inilah realiti pahit yang sedang berlaku di sekeliling kita. Namun begitu, sebagai Muslim, kita beruntung kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan panduan yang lengkap melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua-dua sumber utama ini bukan sekadar untuk dibaca atau dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Al-Quran melarang kita daripada mengejek, memperlekeh atau mengumpat, kerana semua itu adalah benih kepada budaya buli. Al-Sunnah pula menekankan agar kita menjaga lidah dan tangan serta memupuk sifat kasih sayang sesama manusia. Bayangkan jika setiap individu benar-benar menghayati ajaran ini, sudah tentu budaya buli akan pupus. Tidak akan ada lagi pelajar yang takut ke sekolah, tidak akan ada lagi pelajar remaja yang menangis sendirian kerana dihina di media sosial, dan tidak akan ada lagi masyarakat yang membiarkan perkara ini berlaku tanpa sebarang tindakan. Lebih daripada itu, penghayatan terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah akan melahirkan masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, saling menghormati dan saling melindungi. Kita akan hidup dalam suasana ukhuwah Islamiah yang sejati, di mana setiap orang dianggap saudara, bukan musuh. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, bahawa orang beriman itu bersaudara. Oleh itu, saya menyuruh diri saya sendiri dan juga para pendengar sekalian, marilah kita menjadi generasi Muslim yang berakhlak mulia, yang menolak budaya buli dalam apa jua bentuk, sama ada fizikal, verbal, sosial ataupun cyber. Marilah kita jadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan utama, bukan hanya dalam menghadapi isu buli, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua berazam bahawa selepas ini, kita bukan sahaja akan menolak budaya buli, tetapi juga akan menjadi ejen perubahan. Kita akan melindungi yang lemah, menyokong yang terpinggir dan menegur dengan penuh hikmah mereka yang tersilap. Dengan cara ini, insya-Allah kita akan membina sebuah masyarakat yang harmoni, kuat dan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat, membuka hati kita dan menjadi titik permulaan perubahan ke arah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.